Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang dah hadir ke tutorial MM22 untuk kursus CFT 3162, CMT 3162, Seni Digital Kreatif. So, untuk tutorial minggu kedua ni saya buat recording sebab ada request daripada kelas MM21. Akan upload di YouTube bila siap edit hari ini insyaAllah. Okey, saya present my screen dulu. Okey, untuk continue kita punya topik pada minggu ni, kita akan tengok ke group tutorial kita. Tutorial L2, T2, sorry, L2, T2 pula, MM2/2. Okey, ini adalah aktiviti kita pada minggu ni. Tengok pada minggu kedua. Okey, dalam minggu kedua ni, kita akan buat arahan aktiviti. Korang boleh baca di post yang saya dah bagi ni pada minggu kedua ni. Okey, kita dah choose infographic title. Okey, sekejap saya reconfirm. Ada tak lagi tak yang tak choose? Sebab dalam kelas MM21 hari tu ada a few yang belum choose. So, siapa yang belum choose, tolong tengok tajuk masing-masing. Students list, official WhatsApp group, project brief, version. Okey, bawah ni, infografik. Okey, untuk Adam Shah belum booking. Okey, kalau siapa ada dalam kelas ni, Muhammad Ju Faris belum booking. Nur Aina belum booking. Ada 3 orang je lah belum booking. Okey, jadi make sure korang booking dan jangan bagi clash dengan mana-mana title yang dah dipilih oleh rakan-rakan anda yang lain. Okey, so ada 3 orang lagi yang belum book. Okey, untuk selepas kita pilih satu tajuk. Okey, tajuk ni kalau boleh jangan tukar lewat sangat. By this week kena confirm. Okey, sebab kita dah kena start buat dan cari. Ada arahan yang saya dah suruh bangunkan untuk minggu ni. Okey. Okey, yang pertama, saya zoom. Okey, you guys kena create dulu online portfolio. So, online portfolio ni dia akan ada dalam persembahan akhir kita. Salah satu daripada kriteria persembahan akhir kita adalah portfolio ni. Portfolio ni korang kena create dalam mana-mana platform. So, saya tak kisahlah dalam Canva ke, Microsoft ke, Google ke. Yang penting dia mendokumentasikan proses kita bangunkan infografik dan juga photo manipulation tu dengan baik. Okay, daripada step 1 sampai step akhir. Okay. Sebab antara bahan-bahan yang kita nak cari pada minggu ni pun korang kena masukkan dan letakkan dalam online portfolio tu. Okay. So, bebas boleh guna mana-mana platform. Okay. Saya tak restrict kepada mana-mana platform. Cuma at the end of the day, you guys kena extract dia sama ada dalam bentuk web portfolio ataupun dalam bentuk PDF. Okay, untuk submission. So, boleh dua bentuk lah. Okay. Even though you buat dalam PowerPoint ke apa, dalam Google Slide ke, you kena hantar dalam bentuk PDF files. Okay. Ataupun web link. Okay. So, siapa yang nak buat dalam Wix ke, nak buat dalam Weebly ke, saya benarkan. Okay. Okay, and then you have to find at least, saya tak tulis kat sini, tapi at least 3 inspirational infographics. Okay, 3 inspirational infographic ni adalah infografik yang berjaya merangsang anda, bukan merangsang lah, macam memberi inspirasi lah kepada anda untuk buat infografik macam tu. Okay, make sure dia appealing, cantik, color dia pun cantik, orientation, composition dia cantik, layout dia pun cantik, okay? Grafik-grafik yang diguna pun cantik. Okay? So, boleh pilih 3
at least dan masukkan sebagai reference kita. Okay, reference infografik. Tapi kalau ada lebih pada 3, silakan, boleh je, tak ada masalah. Nanti you guys akan jadikan infografik tu sebagai reference untuk kita bangunkan infografik kita yang seterusnya. Okay. Okay, lepas kita dah ada 3 infografik tu, you guys kena study the layout. Okay, susunan kepada infografik. Okay, and use 3 other infographics as inspiration. Okay, layout tu pun korang rujuk kepada 3 infografik yang korang dah jumpa, yang korang dah cari ni lah. Okay, so kena tumpukan layout. So kalau kita tengok dalam banyak apa nama, dalam banyak reference pun, kalau kat Google pun, infographic layout. Okay, ni layer pertama kita punya research, Google dulu. Okay, so infographic layout ni ada banyak. Korang boleh jadikan semua infographic layout ni sebagai reference. Okay, so layout ni boleh dibuat secara bebas lah. Okay, tak semestinya you ikut sebiji-sebiji layout yang dia bagi ni. Guna kreativiti masing-masing untuk jadikan infografik tu appealing. Okay, so ada pelbagai jenis layout dan pelbagai jenis grafik elemen yang korang boleh guna di dalam infografik kita. Okay, okay, setelah ada layout, okay, and then you're gonna find 7 sets of data to be visualized. Okay, at least 7 set of data to be visualized. So set of data tu bergantung kepada title masing-masing. Okay, contoh dalam kelas lepas saya dah ada bincang dengan grup lepas. Okay, ni contoh kalau tajuk anda adalah bahasa Arab, mana tadi? Lecture, mana saya save Okay, tak apa, saya buka PowerPoint je. Saya tengok recent file. I think saya dah terdelete lah file yang saya rasa saya terdelete file tu. Okay, tak apa. Okay, kita buat file PowerPoint baru. Okay, let's say let's say tajuk kita ni adalah berkaitan dengan kita guna layout yang bentuk points lah. Okay. Okay, let's say tajuk kita adalah berkaitan dengan bangsa Melayu. Okay, bangsa Melayu. Okay, so tajuk again bergantung kepada yang anda dah booking. Jadi apa 7 set of data tu? Contohlah, yang pertamanya definition. Okay, definition of bahasa Melayu. Okay, definisi. Saya tulis bahasa Inggeris ataupun takrif lah, takrif bahasa Melayu. And then lepas definisi, data kedua, okay, definition ni normally dalam bentuk teks lah, teks, and then an image, mungkin sedikit image. Okay, yang ini depends kepada masing-masing. So ada yang nak buat definition dalam bentuk image ke, dalam bentuk huraian teks ke, tak ada masalah. Tapi normally lah definisi kita buat dalam bentuk teks. Okay, and then yang kedua, apa lagi berkaitan dengan bangsa Melayu? Okey, contoh ciri-ciri bangsa Melayu adalah suku kaum. Okey, suku kaum.
Suku-suku kaum suku Melayu. Okey. Ini bahasa Melayu lah, tak apalah. Okey. Ataupun puak-puak ataupun clans in Malay. Okey, Malay clans. Contohlah ada Melayu Jawa, ada Melayu Kalimantan, ada Melayu Borneo. Okey, contohlah ada Melayu Minang, okey, Melayu Riau, Johor kan. So suku-suku Melayu yang ini mungkin dalam bentuk family tree, okey, ataupun mind map. Okey. So depends kepada anda punya data lah, okey. Kemudian populasi, okey, population campur-campur. Okey. Populasi bangsa Melayu ni dalam bentuk graf dan carta, okey. Dan carta, charts, okey. So boleh tunjukkan berapa populasi Melayu di dunia, berapa populasi Melayu di Malaysia, okey. And then taburan di dunia, okey. Ini dalam bentuk map, okey, peta. So dah 4 dah data set. So apa lagi? Bahasa mungkin. Okay, bahasa ni korang buat dalam bentuk ilustrasi ataupun dalam bentuk kotak info. Okay. So depends lah kepada korang punya ni bahasa Melayu ni ataupun mungkin tulisan ke, bahasa dan tulisan ke. Okay. So orang Melayu tu guna apa? And then pakaian, attire, okay. Pakaian orang Melayu. So ada orang Melayu lelaki macam mana, orang Melayu perempuan macam mana. Yang ni mungkin korang guna ilustrasi. Okay. Ataupun gambar. Okay. So boleh teruskanlah pakaian. Adalah data set dan seterusnya. Seterusnya mungkin sejarah. Okay, sejarah, sedikit sejarah. Sejarah ni mungkin dalam bentuk timeline. Okay. So okay, taburan di dunia ni kan kita ada beberapa suku Melayu di luar Malaysia kan. Contoh di Rusia ada sikit, di Madagascar ada sikit, di Sri Lanka ada sikit, okay? Ada beberapa bangsa Melayu yang di UK, okay? Yang ada ramai populasi Melayu yang signifikan kan. So korang buat dalam bentuk peta, buatlah kat mana taburan dia guna kod peta dan kod warna, okay? So kalau macam kat Malaysia, Melayu majoriti, okay? So ada beberapa juta, so letak warna yang lebih terang. So kawasan yang kurang orang Melayu, letak warna yang lebih gelap, okay? Well, it depends on your design nanti, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ni 7, okay? Sometimes banyak je pelajar yang buat dia buat 6, dia buat 7, tetapi bila dia masukkan dalam infografik, mungkin 6 ataupun 5 dah cukup dah. So at least korang cari 7 lah, okay? At least korang cari 7 supaya infografik kita tu menarik dan lengkap. Okay? So carilah statistik ke, okay, let's say lah saya guna tajuk lain, tajuk berkenaan pasta, okay? Sebab tak boleh spoil lah, sebab mesti ramai nanti akan buat tajuk makanan tradisional kan. Okay, so let's say tajuk kedua kita adalah makanan pasta, contoh. Okay, okay, so definition, the text and image. Definition pasta apa? Okay, so jenis pasta. Okay, jenis-jenis mungkin dalam bentuk ilustrasi dan label. Okay, jenis-jenis pasta, kemudian ada cara pembuatan. Yang ini mungkin dalam bentuk carta alih, okay, flowchart.
step by step kan. So apa lagi pasta, jenis pasta ni ada banyak kan. Ada linguine, makaroni, macam-macam bentuk pasta. So korang boleh apa, spaghetti, okay? So boleh buatlah bentuk-bentuk. So cara pembuatan, and then mungkin negara asal, okay? Negara asal Italy tak silap saya. Okay, so buat peta. Negara asal dalam bentuk peta dan bendera. Okay, mungkin korang buat dalam bentuk peta, dalam tu korang emaskan dia dengan bendera Italy. Contoh, okay? Lepas tu apa lagi? Masakan berasaskan pasta. Okey, yang ini dalam bentuk ilustrasi contoh, okey. So masakan pasta banyaklah, spaghetti bolognese, aglio olio kan, baked pasta lah, okey, fried macaroni. So ada banyaklah makanan berasaskan pasta, okey. And then apa lagi? Cukupkan 7. Kalau ada carta ke berkaitan pasta ataupun apa-apalah. So saya guna tajuk pasta ni supaya tak clash dengan mana-mana tajuk makanan tradisional yang ramai anda pilih kan. Okay. So make sure korang cari 7 set data tu. Lebih pun tak apa, at least 7. Dan set-set data ni masukkan dalam portfolio juga, okay, untuk kita jadikan reference nanti. So tak kira lah korang jumpa carta ke, peta ke, elemen-elemen of visual ke. Dan semasa kita buat data-data ni, set data ni juga, jangan lupa study elements of infographic. Okay? Elemen, saya lupa tulis. Nanti saya tambah kat sini lah. Study juga elements of infographic. Elements of infographic ni, dia dalam bentuk kreatif. Elemen-elemen ni macam bentuk-bentuk lah, bentuk-bentuk design yang korang nak guna kan. So bentuk-bentuk macam ni semua ni korang boleh buat dalam Illustrator. So bentuk yang korang nak guna sebagai kita punya infografik punya reference kan, bentuk-bentuk ialah memang yang menggunakan design elemen ni, korang masukkan. Okay. Bergantung pada set of data yang kita guna. Kadang-kadang kita nak guna carta alih, okay. Kadang-kadang kita nak guna gambar rajah. It depends kepada bentuk data kita. So element of infographic ni korang cari juga, dan inspirasi elemen tu masukkan di dalam portfolio. Okay. Sekejap saya edit terus, saya tambah kat sini. Nanti untuk grup 221 pun saya akan adjust. Okay. Saya adjust sikit. Study about elements of infographic. Okay, elements of infographic ni kena cari juga. And lastly, design an appealing title of your infographic. Okay. Title of the infographic tu kena dominan dan cantik, dan make sure dia berada pada hierarki visual yang paling atas. Okay. So kalau kita tengok mana-mana infografik, okay, saya tap secara general lah, infographic inspiration contoh. Okay. Okay, ni adalah contoh elemen of title. Okay, nampak dia gabungkan sekali dengan elemen visual dia. Mana tadi? Okay. So kawasan atas ni dia design dengan cantik dan teks pun nampak lah. So contoh dari Google ni tak banyak yang menarik sangat. Okay, ni contoh. Okay. Ni contoh title yang di stylize. Okay. So title tu dia masih besar dan biasanya dia merangkumi like 2/5, bukan 1/5 daripada infografik tu di design dengan title. So korang boleh juga Google tentang stylized text atau stylized typography kan.
So boleh guna bentuk stylized teks yang kita ada untuk kita masukkan dalam infografik kita supaya title kita tu jadi very very powerful. Okay. So dengan kita stylizekan kita punya title, dia appear dengan cantik, dia terus membawa kita kepada konten tu. Okay. So orang akan tertarik untuk baca. Okay. So infografik yang bagus, dia ada hierarki visual title itu yang besar dan bold dan prominent lah. Okay. So kita tengok contoh lah. Okay. Contoh macam the spark of the great idea. So dia guna elemen awan sikit. Okay. Background dia putih. Okay. So ni ada orang tengah fikir kan. Ni pun termasuk dalam hierarki style kita walaupun dia duduk jauh dengan title. Okay. So well, boleh tengok ni antara yang dia stylized. Kalau korang tengok, kita masuk ke dalam website ni. Okay, ni how to be creative. Nampak dia guna elemen yang, well, dia ada teks kat bawah ni. So instead of korang letak teks tu hanya teks semata-mata, korang support dengan elemen-elemen design yang jadi simbolasi kepada kita punya title. Okay. Boleh guna macam-macam inspiration yang ada. Boleh guna AI juga untuk generate dan cuba buat macam ni. Okay, ni contoh yang ni yang quite simple, coffee infographic. Mungkin support sikit dengan tambah baik coffee infographic ni, title ni dengan motif-motif kopi, okay, simbolasi kepada kopi, okay, tukar perkataan O ni kepada latte art ke, okay, buat besar sikit daripada ni. So make sure dia jadi hierarki yang paling atas lah. Okay. So kalau tengok ada lagi tak contoh yang menarik. Well, kalau korang boleh cari dalam Behance, Pinterest, Cool Infographics dan mana-mana software, mana-mana website yang memaparkan infografik lah. Okay. So ada banyak lah korang boleh choose. Dan itu adalah pretty much apa yang korang kena buat pada minggu ni. Okay. Untuk video ni saya akan post di YouTube. Nanti korang boleh tengok. Kemudian saya akan post juga satu video macam mana nak guna prompting AI di dalam Illustrator supaya dia boleh membantu juga korang untuk visualizekan macam-macam benda, okay, dengan cepat, dan korang boleh guna elemen tu sebagai inspirasi anda nanti. Well, saya nasihatkan jangan guna AI dalam final product, tapi boleh guna AI untuk dapatkan idea, untuk idea generation, okay, untuk brainstorm, boleh guna AI. Okay. Nanti saya sediakan satu video dalam minggu ni kalau sempat, dalam minggu ni lah, untuk macam mana kita nak utilize AI. Cuma tak silap saya, untuk generate text tu dia hanya available pada 2021 ke atas, ke 2020 macam tu lah, saya lupa. Okay. Jadi Illustrator yang bawah daripada 2020 tak ada features text to image. Okay. So make sure kalau korang nak guna, boleh je guna software-software lain. Kalau katakan Illustrator anda tu terlalu rendah, boleh je guna software-software lain dalam yang ada percuma di internet, contoh macam Copilot, okay, Gemini, Styla and whatsoever. So boleh guna mana-mana yang free, sumber yang bukan free lah. Kebanyakan AI tu kalau kita bayar, dia punya generation tu lagi bagus, okay. Tapi kalau kita guna yang free pun, dia boleh juga tolong kita untuk create idea masing-masing, okay. Okay, saya nak bagi attendance. Sir, Ya. yang saya M1. M1 kan. Okay, kejap. Kita bagi attendance M2 dulu.
Okay. Okey, untuk MM2 boleh scan dulu key in pula. Static. Alright. MM2, sila scan your attendance. Kalau ada soalan sebelum kita wrap up, kita boleh tanya guys. Untuk minggu ni kita bagi homework dulu untuk korang buat. Dan make sure nanti bila kita dah ada kelas fizikal, semua dah ready dengan bahan masing-masing, kita boleh fokus kepada infographic development. Okay. Okay, MM22 dah Okay. So untuk MM21 tutorial boleh scan. Okay, ada soalan? Boleh tanya kalau ada soalan? Nanti lepas apa tu, nanti kelas fizikal nanti kita buat kat mana? Kelas fizikal, okey kejap saya tengok jadual saya. Untuk MM21 belum confirm sebab kita dah tukar jadual. MM21 dah tukar ke pukul hari Isnin, pukul lunch hour, 1 hingga 2. Okey. Sebab petang tu macam tak efektif. Susah sikit nak buat design petang-petang tu. So lunch hour tu kira okey lah, kita boleh bawa, nanti saya benarkan bawa masuk makanan, kita boleh makan sama-sama sambil-sambil buat assignment. Okay. Untuk kelas MM22, kejap saya buka jadual saya. Okay. Untuk MM22, kelas kita would be dekat KA 24T. Okay. Ni kelas MM22. Saya benarkan kalau yang pukul 12, kalau yang MM21 kat sini kelas 21 kat sini. So siapa yang nak masuk kat sini, nak masuk MM22 pun boleh, MM22 nak masuk 21 pun boleh. Saya benarkan. Yang ini kelas ni komputer dan seni ni saya akan anjak sejam ke belakang sebab dia 4 jam kan, dia panjang. Saya akan anjak ke belakang. Jadi ada 2 jam kat sini lah. Cumanya siapa yang ada kelas kat sini dia boleh beredar lah. Okay? Dia boleh, biasanya saya akan guna sejam je untuk mengajar. Okay? Sejam lagi tu lebih kepada macam bincang dan buat assignment kita. Alright. Okay. Attendance semua dah okay? Ada soalan tak? Tengok sekejap kehadiran macam mana. Sekejap. Tadi saya share MM21 Betul tak? Betul ke kan? Betul Memang keluar kan? Saya takut saya salah share kelas lain Okay. So hadir semua ni, ada seorang tak hadir. Nurin Akila. Untuk MM22, so let's check the attendance first. Ramai tak hadir. Puasa ke apa? Tak bangun sahur. Okay. Alright. So thank you guys. Kalau ada soalan boleh drop dekat WhatsApp. Hari ni saya ada photoshoot raya, so saya akan reply bila dah settle photoshoot. Kalau ada apa-apa, kita boleh Roger lagi dalam grup WhatsApp kita. Okay, thank you very much guys. Jumpa minggu depan ni, kita tunggu dulu announcement saya. Sebab raya kan, minggu depan raya. So, tunggu dulu macam mana, tengok. Nanti saya akan announce lah. Kalau apa, ada kelas online ke, ada pre-recorded video ke, nanti saya akan maklum. Okay. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Good luck and all the best. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.